Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa di video yang baru. Di video yang baru ni saya nak kongsilah satu perkembangan berkaitan dengan pokok anggur. Okey, saya dah pindahkan ke sini. Ada satu yang lama, dua, tiga, empat. Empat pokok dekat sini. Saya pun dah ikat gunakan dawai ni. Ada ni baki dawai. Ikat sini sampai ke pokok sana. Saya buat. So pokoknya sudah start memanjat dah. Saya rasa memang tak boleh ditangguh sebab dia dah panjat. Memanjat lah, saya akan kekalkan lah yang ni. So yang ni saya ambil keputusan saya nak pindahkan dia ke sini. Dengan ada satu lagi ni. Yang ni saya akan pindahkan jugalah. Pindahkan. Mungkin letak ke sini lah, dekat sini. Yang ni saya akan letakkan dekat sini. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, saya sambung rakaman Ini hari yang kedua pada jam 1 tengah hari. Kalau tengok di situ cuaca agak panas Tapi kita cuba datang dekat tengok perkembangan pokok ni. Saya tengok alhamdulillah dia boleh hidup. Ni hari yang kedua selepas dipindahkan. Saya cuma bantu dia memanjat lah supaya dia terus sangkut ke atas Okey, yang ni pula keadaannya bagus lah. Sangat bagus. Dan dia dah start memanjat dekat sini. Cuma kita kena selalu membantu dia memanjat lah supaya dia di landasan yang sepatutnya lah, ataupun di tempat yang sewajarnya yang kita rancang. Kita tak boleh terus biar Contoh kalau yang ni ni dah mula memanjat. Mungkin saya akan carikan. Saya tolong bantu je. Tu dia dah panjat. Dia dah panjat Dia turun balik. So kena tolong dia lah beberapa kali dah. Macam tu kan. Tu dah boleh tu. Dia dah naik ke atas. Okey, ini untuk tanaman anggur Tengok dia dah mula manjat. Yang sana tu satu lagi dekat situ. Jadi sepatutnya saya plan untuk dia bercantum di sini lah. So dia akan berlega sekitar sini dan ke sana. Itu juga yang di sini. Dia akan bergerak ke sini. Okey, untuk tanaman lada alhamdulillah bagi saya syukur. Syukur sangat-sangat lah. Dia dah mula nampak naik. Kalau dia dah macam ni biasa insya-Allah lah dia akan terus membesar. Ni pun okey. Tu pun dah mula start membesar. Okey, kat sini cuma satu masalah lah. Saya nampak di sini banyak semut
Saya rasa saya akan cubalah alau semut-semut kat sini. Saya akan gunakan spray campuran lada dan kunyit. Okey, kat sini saya rasa saya akan buat episod lain ataupun video rakaman video lain lah. Saya nampak pun banyak juga semut kat sini. So saya akan cuba halau lah. Saya rasa kawasan sini ni. Okey. InsyaAllah saya akan buat pada video yang akan datang. Okey, itu sajalah perkongsian pada video kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.